Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Ida Imamku episod ke-45. Saya minta maaf kalau saya ada sakitkan hati Maira. Tak payah bagi jawapan bodoh lah. Mana-mana perempuan pun akan sakit hati kalau lelaki dia kena kacau dengan penyondol macam kau. Saya bukan penyondol. Tolonglah jangan bagi jawapan bodoh. Belajar tinggi-tinggi tapi bengak. Kau dah kenapa Gila kan laki orang tu kau penyondol ke? Ke kau memang dah tak laku? Sampai sanggup terhigi-higi nakkan laki aku? Pemalu orang perempuan je. Barulah panggil Udin tu laki. Udin bukan tes dia, bukan tes Maira. Sebab tu dia hina Udin. Saya rasa Maira lupa benda tu. Anggaplah Afifah tu ujian untuk dapatkan balik Udin yang masa dengan Afifah tu masa Maira hina dia tu, orang yang paling rapat, paling dengar, pendengar setia Udin lah. Tapi ada jugalah penonton yang mula-mula ni tim lain lah, tim yang tak suka Dr. Desperate, tak suka Dr. Afifah. Please lah Afifah, laki orang tu dasar desperado. Ada penonton cakap, kalau aku jadi Afifah, aku cakap lah, saya penyondol, saya hadis saat Udin dihina, tak dihargai dan tak silap saja di saat dia dibuang oleh isteri dia sendiri. Masa tu terdiamlah si Maira. Sebab masa tu dia bersekongkol dengan Mak Si Rafiq, si Zabidah tu. Tak faham karakter Maira ni. Macam mana dia boleh tukar watak tiba-tiba. Kita tahulah sebab Lily pulang balik ke rumah dia. Jadi macam dia berubah lah. Sebab sepanjang selama ni Udin jaga Lily, tapi takkan semudah tu je. Dia kena terima hakikat lah yang dia pernah buat. Dia pernah menghina Udin sebelum ni. Jadi korang tak boleh take side. Korang geram dengan Maira, korang boleh jugalah geram dengan Afifah ni sebab gatal, padahal Udin tu suami orang. Kena pada saya kena neutral lah. Dua-dua ada salah dia. So tak boleh lah nak kata macam Mak Maira ni betul segala, macam sampai lupa apa yang Maira dah buat pada Udin sebelum ni. Jumpa lagi.